Okey kelas, saya nak awak keluarkan latihan yang saya berikan semalam. Saya nak kutip. Okey, bagus. Cikgu, saya minta maaf cikgu sebab saya tak siap. Kenapa awak tak siapkan? Sebab semalam saya tolong mak saya cikgu. Bangun kelas. Bangun. Selamat pagi, Cikgu Faris. Okay, duduk. Terima kasih, Cikgu Faris. Okay, baik. Kelas, saya memperkenalkan diri. Saya, awak boleh panggil Cikgu Faris. Saya merupakan guru bahasa Melayu awak yang baru. Dengan saya mudah. Kalau awak bagi kerja sama dengan saya, insyaAllah saya boleh baik dengan awak. Faham? Faham tak faham? Faham. Baik, sekarang saya nak awak keluarkan buku karangan awak. Okey, baik. Itu sahaja topik kita untuk hari ini. Saya akan tinggalkan awak dengan satu kerja rumah. Baiklah, kerja sekolah untuk hari ini ialah sebuah karangan. Awak perlu siapkan. Tajuk karangan ialah keluarga saya. Dengar saya baik-baik. Saya tak nak ada apa-apa alasan. Pastikan siap. Faham tak faham? Faham. Okey, bangun. Terima kasih, Cikgu Faris. Weh, Cikgu Faris macam garang je. Itulah tu, senyap satu kelas. Kan Aiman? Aiman? Ha? Apa Syafiq? Tak adalah, aku tengah fikir pasal kerja sekolah tu. Jom balik! Kau cakap dulu. Okeylah, ayah aku dah sampai. Bye Man, bye Syafiq. Bye. Apa boleh ceritakan? Bapak aku pun dah sampai. Bye. Aiman. Bye korang. Apa kau lalui itu juga aku. Kandai hilang siapakan rindu. Soalan yang sama kita tertanya. Bagaimana nanti akhir cerita. Jangan terlalu bimbang andai kau jatuh. Mula semua Mana mak ayah Aiman? Perit-perit itu tetap hidup. Man, kenapa Man? Mana mak ayah Man? Terbang lebih tinggi. Kalau esok kemarau di sini, Mana mak ayah Man? percaya hujan pasti membasahi langit kebuta senti. Macam mana sekolah kamu hari ni? Hari ni sekolah okey je makna. Lagi hari ni Aiman ada cikgu baru, Cikgu Faris. Dia nampak garang jugalah. Tak apa Aiman. Cikgu yang garang, tak semestinya dia garang selalu. Setiap cikgu pasti nak yang terbaik untuk anak muridnya. Kerja sekolah kamu dah siap? Oh, kerja sekolah Aiman belum siap lagi. Tapi makna jangan risau. Jangan lupa makan ubat pula. Apa aku nak tulis ni? Aku bukan ada keluarga pun.
Tak apalah, boleh je lah. Okey kelas, keluarkan kerja yang saya minta awak siapkan semalam. Karangan saya letak atas meja. Saya akan semak. Aiman, mana kerja kamu? Cikgu, saya Saya dah cakap semalam. Saya tak nak dengar apa-apa alasan. Kau dengar kan saya cakap semalam? Sekarang saya tak nak tengok muka kamu ada dalam kelas. Kamu keluar sekarang. Jalan ini Sekarang. sunyi, terasa asing saat terjatuh dan jiwa runsing. Pameran indah di depan kaca, di balik layar kita saksi retaknya. Apa kau lalui itu juga? Oh betul kan Tay? Dengan baju. Andai hilang Waalaikumsalam. 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 Cikgu Farid, Ya cikgu dah. tadi saya nampak Aiman berdiri di luar kelas. Kenapa tu? Oh tadi ya betul. Kenapa tu cikgu? Biasalah budak je budak kerja sekolah tak siap. Kerja sekolah tak siap. You. Kerja apa? Saya bagi karangan semalam. Karangan, bahasa Melayu lah. Bahasa Baju apa cikgu? Semalam saya siap. Oh ya, keluarga saya. Keluarga saya. Kenapa cikgu dah? Sebenarnya Aiman tu dari kecil yatim piatu. Dia tinggal dengan mak saudara dia lah sekarang. Kalau esok kemarau di sini, percayalah hujan pasti membasahi langit Ini karangan saya. sentiasa mendung. Bawa pelangi untuk kembali bernaung. Jangan terlalu bimbang kau jatuh Assalamualaikum. semula walaupun Saya nak jumpa dengan Aiman. beri itu. Cikgu, Aiman tak ada. Penjaga dia tenat. Tetap hidup, tetap lalui. Kali ini kau kan terbang lebih tinggi. Cikgu Faris. Masuk lah cikgu. Cikgu yang sepatutnya lebih memahami kamu. Maafkan cikgu. Tak apa cikgu. Masuk dulu cikgu. Tak apalah cikgu. Saya dah lama maafkan cikgu. Saya tak kisah pun. Itu memang tanggungjawab saya sebagai murid. Saya ni cuma risau pasal Mana saya je. Dia kurang sihat. Baiklah, nanti awak siapkan Terima kasih cikgu kerana memahami saya. Jalan ini sunyi, terasa asing. Terima kasih cikgu kerana telah memahami saya. Jiwa pusing.
Terus hidup tetap Cuma cikgu, saya takut apa yang orang fikir pasal filem ni. lebih tinggi. tak takut apa je. Okey je tu. Ni bukan kerja yang terbaik cikgu. Alah. Kalau nak tunggu yang terbaik sampai bila pun nak kasi. Sampai terbaik tu malaikat nak buat sendiri.